apa yang nak cerita? Apa yang nak cerita lagi? Dah lepas lah. Dah lepas dah mama cakap. Mak saya cakap dah lepas dah. You orang jangan tanya I lagi. Please. Biar dia lepas tu dia dah lalui dah. Hormat korang, mami ada dekat situ. Itulah I cakap lah. I cakap masa tu Astro cerita depan, mak saya tolong saya rakam tau. You faham tak apa perasaan dia? Baru dia tahu tau macam mana. Bukan satu kali tau. Bukan kali ke satu, bukan pertama tau. I pun tak tahu apa salah. Mana dah ada salah. Yalah, itulah. Mak cakap lah. Apa yang I buat salah? Tak ada salah pun. I tak dengar kesian ke apa ke, jual cerita ke apa. Sebab semua yang reality. Semua yang reality. Semua yang reality. Apa yang saya kena jual cerita? Tak perlu. Lama-lama you orang akan tahunya. Sebab I dapat banyak-banyak video gambar tu semua dari netizen, bukan I sendiri. So saya tak tahu siapa nak jatuhkan dia akan post tu dah. Saya tak tahulah. Semua kena prank. Tunggu raya ni dah ada Penang. Sumpah tak akan. Tak akan. Cukup sakitkan hati I. I takkan lagi bagi peluang untuk sakit I kali ketiga dah. Cukup dah. Cukup dah.